4 kali diserang angin ahmar dengan kali terakhir pada tahun lalu menjadi ujian cukup hebat dihadapi penyanyi popular pada era 90-an Syaharim Salihuddin 59 atau lebih dikenali sebagai Shekal. Namun, Shekal kini redha dan bertawakal untuk menghadapi ujian itu meskipun pergerakannya terbatas dengan hanya berkerusi roda. Dunia hiburan seringkali disinari dengan cahaya glamour dan keriuhan tepukan peminat, namun apabila tirai kehidupan seseorang selebriti berlabuh buat selama-lamanya, cara mereka pergi kadang-kadang meninggalkan impak yang jauh lebih mendalam daripada karya yang mereka tinggalkan. Di sebalik gaya hidup yang sering disalah erti, terdapat segelintir anak seni yang dijemput pulang dalam keadaan yang sangat indah, iaitu suatu pengakhiran dalam istilah Islam dipanggil sebagai Husnul Khatimah. Selamat datang ke channel Kak Ponti TV. Hari ini Kak Ponti TV akan menyenaraikan 6 kematian selebriti yang dicemburui. Sebelum anda terus menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk lebih banyak lagi video yang menarik. 6. Ismaildeen. Takkan tua-tua nak nikah lagi. Takkanlah nak dia menganyam sangat kot. Mana nak tahu. Jangan duk layan mimpi lagu tu. Mimpi tu mainan tidur. Dah, nak lewat ni. Nak pergi menikah. Kematian pelakon veteran Ismaildeen sering diangkat sebagai antara pengakhiran yang paling dicemburui atau husnul khatimah dalam kalangan anak seni tanah air. Allahyarham menghembuskan nafas terakhir pada 22 Oktober 2005 ketika berusia 54 tahun semasa sedang mengerjakan ibadah umrah di kota suci Mekah. Apa yang lebih menyentuh hati, pemergian beliau berlaku pada bulan Ramadan yang mulia, malah ada laporan menyatakan beliau rebah sejurus selepas menunaikan solat sunat di sisi Kaabah, sebuah tempat yang paling mustajab dan diciptakan oleh setiap Muslim untuk menemui ajal. Keindahan pengakhiran hidup Ismaildeen ini bukan sahaja menjadi bualan peminat, malah menjadi inspirasi tentang bagaimana seorang hamba dimuliakan di saat akhirnya. Meninggal dunia dalam keadaan berihram di tanah suci dan pada bulan yang penuh keberkatan merupakan tanda-tanda besar husnul khatimah yang sangat jarang ditemui. Jenazah beliau juga telah disemadikan di tanah suci Mekah, meninggalkan legasi seni yang bersih dan sebuah kisah kepulangan yang sentiasa dikenang sebagai simbol kemuliaan seorang insan di sisi penciptanya. 5. Mr. Oz. Os, kenapa kau suka bawa teksi? Saya kata saya bawa teksi ni saya banyak bersedekah. Apa yang kau sedekah? Kalau tambah RM4.25, saya suruh dia bayar RM4. 25 sen saya sedekah. Pemergian pelawak veteran Muhammad Yusof Abdul Hamid atau lebih dikenali sebagai Mr. Oz pada 8 April 2016 sering disebut sebagai contoh pengakhiran yang baik dalam kalangan anak seni. Beliau menghembuskan nafas terakhir di usia 55 tahun di Hospital Selayang pada hari Jumaat yang mulia, sebuah hari yang dianggap penuh keberkatan dalam Islam bagi seseorang yang meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia akibat kanser paru-paru, Allahyarham dilaporkan sempat menunaikan solat zuhur. Selain waktu kematiannya yang istimewa, perjalanan hidup Mr. Oz di penghujung usia turut mencerminkan perubahan ke arah kebaikan yang mendalam. Beliau bukan saja aktif mendalami ilmu agama, malah sering menghabiskan masa di masjid dan terlibat dalam kerja-kerja kebajikan sebagai pemandu teksi untuk menyara kehidupan dengan cara yang rendah diri. Jenazah beliau telah disolatkan di Surau Al-Muhajirin Batu Caves dan dihadiri oleh ramai kenalan serta peminat yang memberi penghormatan terakhir, menandakan betapa beliau disenangi oleh masyarakat atas pribadinya yang murni sebelum pulang menghadap pencipta. 4. Shekal. Saya, adik tak kenal lagi. Saya adalah Shekal. Masih ingat dengan lagu saya adalah punya Raja Nusantara. Okay. Laut membiru bukan pemisah, hasrat hatiku bukan rahsia. Pemergian penyanyi popular era 90-an Shekal atau nama sebenarnya Syaharim Salihuddin pada 17 Jun 2025 dianggap oleh keluarga sebagai satu pengakhiran yang sangat tenang dan dipermudahkan. Beliau menghembuskan nafas terakhir pada usia 60 tahun di Hospital Tuanku Jaafar Seremban akibat jangkitan kuman dan komplikasi paru-paru. Isteri beliau, Nurmah Muhammad Yusof, menyatakan rasa syukur kerana suaminya pergi dalam keadaan yang sangat tenang selepas hajat terakhirnya untuk bertemu dengan ibunya tercapai yang dianggap sebagai antara tanda kemuliaan di akhir hayat. Selain itu, ketabahan Allahyarham menanggung ujian kesihatan sejak tahun 2020 akibat serangan angin ahmar sebanyak 4 kali turut dipandang sebagai proses pembersihan dosa dan pengabdian diri yang tinggi sebelum pulang menghadap ilahi. Walaupun menderita sakit yang lama, pemergiannya yang berlaku dalam tidur tanpa menunjukkan tanda-tanda kesakitan yang berat di saat akhir memberikan kelegaan kepada keluarga serta peminat. Pengakhiran yang tenang selepas menunaikan tanggungjawab sebagai anak dan hamba ini
sering dikaitkan dengan ciri-ciri husnul khatimah yang dicemburui ramai. 3. Azmil Mustafa. Ataupun tidak teringin untuk kembali berlakon ke Ustaz? Saya rasa tak ada langsung. Sebab bila kita dah merasai cinta Allah tu, kita cinta lain dah tak ada tarikat. Pemergian bintang filem legenda Ali Setan iaitu Azmil Mustafa pada 14 Februari 2018 sering diangkat sebagai simbol pengakhiran yang penuh ketenangan. Allahyarham menghembuskan nafas terakhir di usia 65 tahun di kediamannya di Shah Alam dalam keadaan sedang tidur, di mana ahli keluarga mendapati beliau tidak lagi terjaga ketika ingin mengejutkannya. Kematian di dalam tidur tanpa penderitaan yang lama selepas bertahun-tahun bertarung dengan masalah jantung dianggap ramai sebagai satu rahmat dan kemuliaan bagi seorang insan yang telah memilih jalan dakwah di akhir hayatnya. Apa yang membuatkan kepulangan beliau lebih dicemburui adalah transformasi besar yang dilakukan oleh Allahyarham sebelum menghadap pencipta. Selepas meninggalkan dunia glamour, beliau mendedikasikan hidupnya sebagai penceramah agama dan aktif mendalami ilmu Islam sehingga ke Syria, sehingga beliau dikenali sebagai Ustaz Azmil. Kegigihan beliau untuk kekal istiqamah termasuk kisah menyayat hati tentang usahanya mengesut ke surau demi menunaikan solat berjemaah meskipun dalam keadaan uzur menjadi bukti kesungguhan beliau mengejar keredaan Allah. Pengakhiran dalam keadaan beriman dan tekun beribadah ini mengukuhkan pandangan masyarakat bahawa beliau telah beroleh sebuah husnul khatimah yang diciptakan. 2. Siti Sarah Raisuddin. Kalau dulu kan yang perut macam mana Sarah sampai kena? Saya rasa nak mati lah. Macam malaikat dah duduk sebelah dah. Macam okey, masa aku dah sampai. Macam tu. Pemergian penyanyi tersohor Siti Sarah Raisuddin pada 9 Ogos 2021 merupakan antara kisah duka yang paling memberi kesan mendalam kepada seluruh rakyat Malaysia. Allahyarhamah menghembuskan nafas terakhir di usia 37 tahun di Hospital Chancellor Tuanku Mukris akibat komplikasi jangkitan COVID-19. Apa yang dianggap sebagai tanda husnul khatimah yang nyata adalah pengorbanan besar beliau yang bertanggung nyawa demi menyelamatkan bayi dalam kandungannya iaitu Aish Afan. Dalam Islam, wanita yang meninggal dunia ketika atau selepas melahirkan anak dikategorikan sebagai mati syahid, suatu darjat yang amat mulia di sisi pencipta. Selain itu, kemuliaan peribadi Allahyarhamah terserlah melalui limpahan doa dan solat gaib yang dilakukan oleh ribuan masyarakat termasuk dari luar negara, meskipun ramai yang tidak mengenalinya secara peribadi. Selepas pemergiannya, barulah terbongkar banyak kisah amalan kebajikan yang dilakukan secara rahsia, termasuk sifat pemurahnya dalam membantu golongan yang memerlukan tanpa mengharapkan publicity. Kepulangan beliau pada hari Isnin yang penuh ketenangan serta iringan doa yang tidak putus-putus daripada suami, anak-anak dan seluruh peminat menjadikan kematian beliau sebagai sebuah refleksi tentang indahnya pengakhiran bagi seorang hamba yang taat dan penyayang. 1. Jojo daripada kumpulan One Nation MCs. Dalam mimpi saya tu, saya teringat nama dia, orang tu bercahaya mukanya. Muka dia bercahaya, badan dia bercahaya. Dia beritahu nama dia Muhammad. Kematian Jojo daripada kumpulan One Nation MCs pada 26 Januari 2025 disifatkan sebagai pemergian yang sangat dicemburui kerana beliau menghembuskan nafas terakhir di tempat yang mulia. Beliau dilaporkan tiba-tiba rebah di Masjid Sri Petaling, Kuala Lumpur ketika sedang mengikuti program Ijtimak Tabligh. Lebih menyentuh hati, kejadian tersebut berlaku sewaktu doa penutup sedang dibacakan, menandakan pengakhiran hidupnya dalam suasana ibadah yang penuh keberkatan. Beliau yang berusia 50 tahun meninggal dunia dipercayai akibat serangan jantung selepas tamat mengikuti usaha dakwah selama 40 hari. Menurut rakan-rakannya, Jojo sempat menyebut nama Allah sebanyak 3 kali sebelum tidak sedarkan diri. Jenazah beliau kemudiannya selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Bukit Jalil pada hari yang sama, meninggalkan kesan mendalam buat seluruh peminat dan rakan industri yang mengagumi transformasi penghijrahan hidupnya. Apakah pendapat anda tentang 6 kisah kematian selebriti yang dicemburui? Anda boleh tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel Kak Ponti TV untuk lebih banyak lagi video yang menarik.